Marketing plan Setitik. Setitik ni dia punya business model dia berkonsepkan affiliate. Korang tahu affiliate apa? Okey, kalau yang tak tahu, affiliate dia konsep dia mudah saja. Korang tahu Shopee kan? Okey, Shopee. Mana yang tak tahu, saya cerita secara mudah. Shopee ada pengguna, betul? Kalau korang ada apps Shopee, bermaksud korang adalah salah seorang pengguna dia, ataupun kita panggil kata lain, network. So dalam Shopee dia ada seller, kan? Jadi pengguna akan order dalam app Shopee, Shopee akan hantar order kat seller, seller akan post kepada pengguna ataupun customer. So siapa yang akan dapat duit? Seller akan dapat duit, Shopee pun akan dapat duit. Shopee tak pegang apa-apa produk, tak ada produk. Okay, dia just orang kata apa, menguruskan order saja. Sama macam affiliate, tuan-tuan puan. Affiliate adalah anda kat tempat Shopee ni, yang mana ini pengguna ataupun kenalan kita lah, pengguna ataupun network kita. Kat sini adalah HQ Setitik. Okay. So apa yang kita buat kat sini adalah kita tak cari orang, guys. Kita hanya berkongsi link. Kita kongsikan link sahaja. Ditekan dia nak kongsikan link. Jadi bila dia tekan link, secara terus kenalan kita akan order dengan HQ. HQ akan hantar barang dekat dia. Okay. So HQ akan dapat duit dan kita pun akan dapat duit kat sini. So dekat sini kita tak perlu ada stok. Tak perlu ada stok. Kita tak perlu ada office. Kita tak perlu ada staff. Dan dia sangat fleksibel. Ikut masa kita, bila kita nak buat, macam mana kita nak buat, terpulang kepada kita. Okay, dia sangat mudah. Kita hanya kongsikan link saja. Apa beza Setitik ni dengan produk-produk lain? Ini dia, guys. Yang kenapa saya join, ini dia, guys. Sebab dia adalah super. Dia ada super affiliate. Apa yang dimasukkan super affiliate ni, guys? Contoh, ni anda. Ni anda. And then bila anda share link kat kawan anda, katakan level 1, dia buat belian RM150. Dia pun dapat jual komisen dia RM20. Setiap kali kita beli, kita akan dapat balik RM20 kita. And then bila dia buat belian, kita akan dapat kat sini RM20. Ini standard affiliate. Okay. Yang supernya korang dekat level 1 ni, dia pun boleh ajak orang lain. Dia boleh bagi link kepada orang lain boleh beli. Contoh kat sini dia beli 150 kan set kita. Dia dapat RM20, ini pun dapat RM20, kita pun dapat RM20. Nampak? Level 2 dia pun, aku pun nak macam kau jugalah. Dia pun kongsikan link dia. Orang ini beli 150, dia dapat RM20, dia dapat RM20, dia dapat RM20 sampai kita, guys, RM20. Sehingga level 4. Korang nampak ni? Tak ada dalam Malaysia macam ni, korang. 150, dia dapat RM20, dia dapat 20, dia dapat 20, kita dapat 20, dia dapat 20, kita pun dapat 20. Nampak? So bermaksud kat sini, katalah anda kat sini, anda ragikan, anda cari 30 orang. Anda beginilah, anda cari 30 orang, katakanlah anda cari 30 orang. So potensi income anda adalah kali RM20, RM600. Nampak? RM600. And then kat sini, katalah level 1 dia cari 10 orang je. Kan, kalau dia rajin lagi bagus. So 30 kali 10, kat sini kita ada 300 orang. Kali dengan RM20, bermaksud income kita kat sini, potensi dia RM6,000. Nampak? Yang ni pun sama. Katalah kita ambil average 10 orang lah. Pun cari 10 orang. So total kat sini ada 3,000 orang kali dengan RM20. Total income kita kat sini, potensi dia RM60,000. Best ke best. Ini pun sama, guys. Kata average 10 orang. 3,000 kali 10 bermaksud ada 30,000 orang kali dengan RM20. Income kita berpotensi untuk capai RM600,000. Dan ini awak cash hari-hari. Cash hari-hari. Orang terbeli hari ni 2-3 hari clear. Orang terbeli hari ni 2-3 hari clear. Jadi duit masuk setiap hari. Sebab duit tak masuk dekat HQ. Duit akan terus split. Customer bayar, dia terus pecah dua. Masuk akaun kita, masuk akaun HQ. Sebab tu kat sini dia pakai ToyPay. ToyPay ni ada payment gateway yang besar dalam Malaysia ni. Kan? Kalau benda ni scam, takkan ToyPay tu boleh masuk. Takkan ramai influencer-influencer yang famous, yang follow berjuta-juta boleh masuk. Ini adalah bisnes yang telus dan genuine. Dan semua rangkaian ini anda akan nampak dalam dia punya dashboard. Anda nampak siapa yang buat belian, daripada mana duit income, semua ada dalam dashboard. So jangan tunggu lagi, guys. Sebelum dia viral meletup, join sekarang.